Kenapalah sekarang aku baru tahu tentang benda ni. Sebelum ni, kalau korang nak tahu, aku selalu on lampu untuk malam je. Ni lampu atas ni, daripada malam sampai ke pagi. Tapi sejak ada benda ni, macam korang tengok tadi kan, aku lalu je dia menyala kan. Apa benda ni ah? Best gila weh. Lampu apa dah ni? Inilah dia lampu malam bijak yang mempunyai pelbagai fungsi. Di dalam kotak ini kita dibekalkan sekali dengan kabel Type-C. Aku akan tunjukkan cara penggunaan pelekat besi ini sebentar lagi. Kertas spesifikasi dan panduan lengkap, dan ini dia. Alang-alang membeli, aku ambil 2 sekali. Jadi tidaklah mereka bergaduh nanti. Walaupun harganya begitu murah, tetapi buatan lampu bijak ini sungguh kemas dan solid bagaikan barangan berjenama mahal yang ada di pasaran. Di bahagian tepi lampu mempunyai charging port, switch auto on dan off, dan 2 button kawalan. Tolak switch ke posisi on untuk menyalakan lampu. Tekan button ini untuk menukar mood lampu warna putih, warm white dan orange. Manakala satu lagi button ini untuk menukar 3 tahap kecerahan. Tolak switch ke posisi auto untuk menghidupkan pengesan cahaya dan pengesan pergerakan, di mana lampu ini akan menyala secara automatik apabila waktu gelap dan ada pergerakan yang melintas di hadapannya. Dengan adanya fungsi magnetik di bahagian belakang ini, membolehkan lampu ini dilekatkan di mana-mana bahagian permukaan besi. Gunakan pelekat besi yang dibekalkan sekali ini untuk permukaan selain daripada besi. Tengok. Dengan adanya lampu ni, secara semula jadi, ruangan rumah kita nampak lebih hidup kau tahu. Nampak? Wah. Kalau korang berminat dapatkan lampu ni, tekan pada link yang dah aku sediakan. Wah, cantik kan? Apa tunggu lagi? Dapatkan set yang mengandungi 2 lampu untuk penjimatan yang lebih.